Saya teringat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Innallaha yu'ti dunya liman yuhibb wa man lam yuhibb walakinna Allah la yu'ti din illa liman yuhibb, yang bermaksud sesungguhnya Allah berikan dunia kepada sesiapa yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah tak suka. Akan tetapi Allah akan beri agama hanya kepada yang dicintai. Faham tak? Ye dunia ke अंदर मुश्किल नहीं है, ये बारह दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है. क्यों? sebab dunia ni semua boleh dapat. Betul tak jenak? Ada orang kaya, orang kafir kaya, ada orang miskin pun, orang Melayu pun kaya. Ada orang kafir jawatan tinggi, orang Islam pun ada jawatan tinggi. Tengok, orang kafir kereta besar, yang mari sekali pekurangnya besar juga. Maknanya dunia ke under tak ada masalah, sebab Tuhan boleh bagi. Walakin Allah la yu'tiddin illa liman yuhib, akan tetapi Allah takkan bagi agama melainkan kepada orang yang Allah sayang sahaja. Siapa? Tuan-tuanlah malam ini. Alhamdulillah. Bukan senang cabaran manis, sebab yang datang ceramah pun, yang berceramah pun minat bola juga malam ni. Serupa yang baju hitam pun serupa je. Ni bukan hitam sini, ni depan ni. Orang jeling tu aku takut tu.